Kalau saya cakap rumah low cost, mesti ramai terus bayangkan rumah yang kecil dan sempit. Tapi yang ni agak lain sikit. Rumah ni double story di Taman Daya ni ada keluasan 14 kali 55. Dan paling best, depan rumah terus menghadap taman yang besar. Rumah ni pun dah fully renovate. Flooring, tiles, kitchen, awning, mozaik, semua dah siap. Rumah ni ada 3 bilik dan 2 bilik air. Ini ruang tamu dia dan ini bilik pertama. Kitchen dan ada satu tandas. Naik je tangga. Sini ada satu bilik dan di sini master bedroom. So master bedroom ini telah di-extend hingga ke depan dan ni adalah view di master bedroom. Kadang-kadang rumah yang kita cari bukan semestinya yang paling besar, tapi yang bila masuk terus rasa kalau duduk sini macam best je. Yang ni salah satu rumah yang saya rasa korang kena tengok sendiri.